2, 1, let's go. Bang, padu tak padu angle? Kau tengok sendiri. Kemas, licin, ngam. Kalau abang banyak buat kerja kayu, abang banyak buat kerja bertukang, abang nak cari satu circular saw yang compact, yang portable dan juga yang penting cordless. Yang ini DCS03 brand daripada Dakmara, 6 inci setengah dengan 165mm dia punya diameter bang. Ini memang padu punya. Jom kita test, boleh potong ke tak boleh potong. Standard lah abang nak potong, nak buat angle pun boleh. Okey, abang nak buat angle 45 darjah pun boleh. Abang nak guna untuk tinggikan dia punya kedalaman pun boleh kat sini. Ada beberapa safety feature. Yang ini ada plastik protector dia. Ini abang boleh naik dan turun plastik protector, dan kemudian ada safety trigger kat sini. Ada safety trigger. Kalau tak tekan, tak boleh tekan punya bang. Ini selamat punya bang. Jadi kalau korang nak tengok, jom kita tengok boleh potong ke tak boleh potong. Ini angle punya kita buat. 3, 2, 1, let's go. Bang, padu tak padu angle? Kau tengok sendiri. Kemas, licin, ngam. Okey, korang tengok dekat beg kuning. Yang ini harga tengah promo, harga bawah RM200 saja. Korang tengok dekat link dekat bawah. Kalau dapat harga bawah RM200, korang terus grab. Ini circular saw padu punya. Ciao.